Malaysia Through My Lens bukan sekadar sebuah channel tentang tempat-tempat menarik. Ia adalah cerita tentang sebuah negara yang aku cintai, Malaysia, tanah tumpah darahku. Setiap perjalanan, setiap jalan yang dilalui dan setiap detik yang dirakam, aku ingin berkongsi Malaysia seperti yang aku melihatnya. Kerana setiap tempat mempunyai kisah dan setiap perjalanan mempunyai makna. Inilah Malaysia seperti yang aku lihat dan seperti yang aku rasa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Masjid Kampung Laut merupakan sebuah masjid yang terletak di Kampung Laut Tumpat yang jaraknya kira-kira 11 km dari Bandar Kota Baru. Masjid ini dibina pada abad ke-18 Masihi dan merupakan masjid yang tertua di Malaysia. Jom ikuti kisah dan sejarah masjid ini melalui lensa kamera aku. Masjid Kampung Laut yang berusia lebih dari 400 tahun merupakan antara masjid yang tertua di Malaysia. Ia dibina sekitar abad ke-18 oleh sekumpulan pelayar dan pendakwa Islam yang berlayar dari Champa ke Jawa. Menurut legenda, kapal mereka terselamat dari ribut setelah bernazar untuk membina masjid. Lalu mereka mendarat di Kampung Laut Tumpat. Pada tahun 1926 dan 1966, masjid ini terselamat daripada dua bencana banjir besar atau disebut sebagai bah besar di Kelantan. Namun, strukturnya semakin uzur dan tebing sungai mula terhakis. Selepas banjir teruk pada akhir tahun 1966, struktur masjid ini dibongkar dan dipindahkan ke tapak baru di Nilampuri bagi menyelamatkannya. Projek pemuliharaan besar-besaran dilaksanakan oleh Majlis Pembangunan Ekonomi Wilayah Pantai Timur dengan kos sebanyak RM2 juta. Struktur masjid ini dipindahkan semula dengan teliti dan dibina di tapak asalnya di Kampung Laut pada penghujung tahun 2021.
Selain dari kisah tentang sejarah dan keunikan masjid ini, Kampung Laut juga merupakan tempat pengeluar serunding yang terbaik dan terbesar di Malaysia. Serunding daging atau ayam dicampur dengan santan, bawang, lada dan rempah, dimasak sehingga kering. Ia dimasak dan dikacau tanpa henti hingga betul-betul kering, kerana dengan cara itu saja ia akan menjadi lebih enak dan tahan lama. Serunding kampung laut merupakan resepi turun-temurun orang tua yang diajar kepada anak cucu. Kalau anda datang ke sini, bolehlah singgah membeli serunding sebagai oleh-oleh untuk dibawa pulang. Terima kasih kerana menonton. Semoga berjumpa lagi di video yang lain. Assalamualaikum.